Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adlina, wartawan Sedai 2 Channel. Hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua tentang satu topik yang amat dikenali dalam kalangan remaja, iaitu sukan atau permainan yang saya minati. Apa yang saya tahu, setiap orang mesti mempunyai minat terhadap sukan atau permainan, misalnya bola sepak, bola tampar dan takraw. Tetapi bagi saya lebih meminati sukan badminton kerana saya telah diajar sejak kecil lagi oleh ayah saya. Apa yang bagusnya tentang sukan ini? Pertama, ia dapat meningkatkan stamina, melatih fokus dan sesuai untuk jadikan hiburan. Sukan ini juga memberi banyak manfaat pada diri saya. Pertama, dapat mengurangkan tekanan apabila penat belajar. Kedua, dapat menyihatkan tubuh badan kerana sukan ini melibatkan pergerakan fizikal. Sekian sahaja untuk video kali ini. Harap video ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Sekian, terima kasih.